Sahimi bin Muhammad Sahid, Pengarah Pusat Bahasa dan Pengajian Umum Universiti Islam Melaka, yang berusaha Encik Rohaizat bin Omar, penceramah jemputan kita pada petang ini dari Open University Malaysia, barisan pensyarah, para peserta webinar serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada petang ini dalam webinar strategi pembelajaran berkesan dengan tema Anda Memiliki Pengalaman, kini masanya mendapat pengiktirafan. Saya mengalu-alukan kehadiran semua peserta yang mengikuti webinar ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Semoga perkongsian yang bakal disampaikan dapat memberi manfaat dan membuka ruang kepada para peserta untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai apel. Sebelum kita memulakan webinar, mohon kerjasama semua peserta untuk memberikan perhatian kepada beberapa makluman ringkas. Mohon pastikan mikrofon berada dalam mod senyap sepanjang sesi berlangsung bagi memastikan kelancaran webinar. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan, peserta boleh mengemukakannya di ruangan chat dan soalan akan dijawab pada sesi soal jawab di penghujung webinar. Selain itu, mohon peserta merekodkan kehadiran melalui pautan yang akan diberikan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya memperkenalkan Universiti Islam Melaka atau UNIMEL secara ringkas. UNIMEL merupakan sebuah universiti milik penuh Kerajaan Negeri Melaka yang terletak di Kuala Sungai Baru, Melaka. Sehingga kini, UNIMEL mempunyai 9 fakulti dan pusat yang menawarkan 60 program pengajian daripada peringkat asasi sehinggalah ke Doktor Falsafah atau PhD. Selaras dengan komitmennya dalam memperluaskan akses kepada pendidikan tinggi, UNIMEL turut menawarkan laluan alternatif seperti apel bagi memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengalaman untuk melanjutkan pengajian. Antara program yang ditawarkan di UNIMEL ialah program Doktor Falsafah dalam pelbagai bidang seperti yang dipaparkan pada skrin. Bagi peringkat sarjana pula, UNIMEL menawarkan pelbagai bidang pengajian yang memenuhi keperluan pembangunan akademik dan profesional. Manakala, di peringkat ijazah sarjana muda, terdapat pelbagai program daripada bidang pendidikan, pengurusan, psikologi, syariah dan lain-lain. Bagi peserta yang berminat menyambung pengajian di peringkat diploma, UNIMEL turut menawarkan pelbagai program mengikut bidang yang diminati. Selain itu, UNIMEL juga menawarkan program asasi sebagai laluan awal ke pengajian tinggi. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa untuk kita menjemput yang berusaha Encik Muhammad Sahimi bin Muhammad Sahid, Pengarah Pusat Bahasa dan Pengajian Umum Universiti Islam Melaka bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zahirah Zainal yang dihormati Ustazah Adawiyah selaku Timbalan Pengarah Pusat Bahasa Pengajian Umum, Ustaz Fahmi Fisal selaku Penyelaras Apel di UNIMEL, yang diraikan penceramah kita pada hari ini Encik Rohaizat bin Omar daripada yang merupakan pengarah Apel OUM, dan ucapan terima kasih daripada kami kepada Encik Rohaizat kerana sudi untuk kita berkongsi, sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dan info dalam webinar kami kali ini.
Pertamanya syukur kerana kita dapat berkumpul pada hari ini untuk sama-sama kita mendengar webinar khusus daripada Pusat Bahasa dan Pengajian Umum. Dan yang keduanya, pihak Unimel, mewakili pihak Unimel, kami mengalu-alukan pada Encik Rohaizat bin Umar dan juga kepada para pendengar sekalian untuk turut serta dalam webinar kita pada hari ini. Dan yang ketiganya, ucapan terima kasih juga saya kepada para urusia kita pada hari ini yang bertukar lumus untuk merancang dan melaksanakan webinar kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Dan untuk akhirnya, sekali lagi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Rohaizat bin Umar kerana sudi untuk bersama-sama kami melaksanakan webinar berkaitan dengan strategi pembelajaran dan berkongsi maklumat dan info kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah moga-moga webinar kita kali ini dipermudahkan dan diberkati dan seterusnya menghasilkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya tak nak banyak kerana saya nak menyerahkan kepada penceramah kita pada ini, Encik Rohaizat, sepenuh masa, dan juga kepada para pendengar jika ada sebarang persoalan, jika ada sebarang permasalahan ataupun yang tidak pasti, boleh kita bertanya kepada kita punya penceramah kita pada hari ini. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Zahimi atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kini tibalah ke acara utama webinar pada petang ini. Dengan sukacitanya, saya memperkenalkan penceramah jemputan kita, Encik Rohaizat bin Umar, Pengarah Pusat Apel, Penilai Apel A dan Apel C serta Pensyarah Kanan di Fakulti Pengkomputeran dan Analitik Open University Malaysia. Berbekalkan pengalaman luas dalam bidang apel dan pendidikan tinggi, beliau akan berkongsi strategi pembelajaran yang berkesan serta panduan berkaitan laluan apel. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya menjemput Encik Rohaizat untuk meneruskan sesi perkongsian. Dipersilakan, Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar kan? Terima kasih Puan Nur Zahira selaku MC untuk sesi webinar pada petang ini. Saya nak juga terima kasih juga kepada Tuan Muhammad Zahimi Muhammad Zahid selaku pengarah PBPU Unimel dan warga kerja PBPU, staf kami yang mengundang saya untuk berkongsi sedikit info. Saya kata sedikit tu because hari ni kita nak tengok basic of Apple saja, so jadi sedikit lah. Alright, sebab saya dimaklumkan bahawa kita nak tengok bagaimana Apple ni boleh membantu warga kerja di luar sana untuk mendapat peluang di universiti. Ya, nanti saya akan cerita detail lagi tu lah. Okay, hopefully semua sihat kan, insyaAllah. Sekejap ya, saya nak share saya punya slide kejap. Sekejap. Sekejap. Tak nampak sekejap saya salah share screen ke apa. Sekejap. Entire screen, try. Okey, boleh, Cik. Boleh nampak? Ya, saya boleh. Saya pula yang tak nampak. Sekejap. Saya besarkan sikit. Okey. Walaupun saya duduk pakai Google Meet ni, ada juga yang tak kena. Alright, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mulakan Jana? Kita ada lebih kurang yang saya tak nampak sebab selalu saya yang own the Google Meet punya ni. Hari ni dia jemput pula masuk kejap. Kita ada berapa okey lah, 80. Ramai. Okay.
santai-santai je. Saya tak kerti nak berformal-formal, nak serius-serius dalam webinar. So kita santai je. Kalau ada soalan boleh letak di bahagian chat, ataupun kalau nak tanya terus pun boleh juga, insya-Allah. Boleh Puan Zahira? Kadang student saya dia tanya direct, dia apa? Dia angkat tangan, lepas tu dia bercakap dia punya tu. Okay? Alright. Okay. Alright. Thank you. Okay, kita nak cerita apa ini? Saya diberi tajuk anda ada pengalaman kini masa dapatkan pengiktirafan. Tapi sebenarnya kita nak bercerita tentang Apple. Saya rasa kebanyakan yang hadir pada petang ni dalam sesi kali ini, basically saya rasa dah dengar perkataan Apple tu apa. Dan mungkin dah tahu juga apa maksud Apple tu, cuma mungkin nak tahu lebih jelas, lebih detail. Sebab kalau kita perhatikan Apple sekarang ni ada banyak jenis. Ya, dia ada 5 jenis yang setakat hari ini. Kita ada 5 jenis Apple, 5 laluan Apple yang asalnya pada satu je, tapi sekarang dah berkembang alhamdulillah kepada 5 Apple. Dan kemungkinan mungkin jadi 6-7 Apple macam pada masa hadapan lah. Tapi kita tengok apa peluang yang kita ada dengan Apple, sama ada untuk bakal pelajar ataupun juga kepada kaki tangan Unimel sendiri ataupun untuk Unimel sendiri, ya. Sebab Apple ni sebenarnya peluang yang diberi kepada semua sebenarnya. Saya rasa MQA memperkenalkan Apple sebagai satu peluang untuk banyak pihak, terutamanya bakal pelajar, untuk diiktiraf pengalaman mereka yang ada sekian lama tu, yang dah dikumpul, yang dah dikuasai untuk sesuatu, ya. Dan sesuatu tu nanti kita tengok kejap lagi lah, ya. So kita nak tengok bagaimana pengalaman yang ada tu boleh membuka akses ataupun boleh memberi kredit ataupun boleh membawa kepada kelayakan akademik, ya. Kadang-kadang mata saya tengok ke sebelah kanan tu, maksud saya tengok skrin saya yang satu lagi tu lah, ya. Alright, kita try jawab ni, insyaAllah sempat lah kot kita jawab dalam masa 90 minit ni. Saya rasa sempat lah, insyaAllah. Kita nak tahu apa itu Apple, untuk bakal pelajar, calon pelajar nak tahu juga laluan mana yang sesuai Apple, because tadi kata ada 5. So yang mana satu yang saya nak masuk, saya nak guna untuk kemasukan saya ataupun untuk capai tujuan saya menggunakan Apple. Alright. Dan bila kita cerita pasal Apple, kita tak boleh lari daripada bukti. Bukti apa? Bukti pembelajaran. Bukan bukti lain tu, bukti pembelajaran. Sebab yang kita nak tengok adalah pembelajaran. Kita nak menilai pembelajaran. So kena buktikanlah benda lah tu. Tapi nanti saya cerita detail lagi apa maksud bukti pembelajaran tu. Okay, dan yang hujung sekali, lepas kita cerita semua benda tu nanti, diharap pelajar ataupun kaki tangan Unimel sendiri tahu apa nak buat lah. Basically, ya. Saya tak nak cerita pasal polisi hari ni. Kalau nak cerita pasal polisi banyak, ya. Kalau kita tengok MQA sendiri mengeluarkan guideline ataupun polisi berkenaan MQA ini sangat banyak dokumen berkaitan benda ni. So kita bukan nak menghafal polisi sangat, tapi lebih kepada nak memahami apa pilihan yang ada. Dan yang saya rasa yang paling penting adalah untuk bagaimana nak memilih bukti-bukti pembelajaran tu. Sebab kalau orang yang bekerja 20 tahun, definitely akan banyaklah dia punya pengalaman. Cuma tak semua pengalaman tu kita boleh pakai dan kita perlu pakai untuk Apple. Kita nak belajar pilih pengalaman mana yang saya nak kemukakan kepada universiti untuk membuktikan yang saya dah belajar pasal benda ni lah. Lebih kurang macam tu. So insyaAllah, hopefully boleh lah. Kalau tak terjawab juga nanti ingatkan saya dekat ujung-ujung, takut ada persoalan yang kita tak jawab. Ya, alright. So far so good lah. Saya kalau ada kelas ni, kalau diam-diam je saya risau ke sebenarnya. Okay, hopefully okay lah. Follow the pace, follow dia punya tu. Alright, okay. Dia ada dia punya thumbs tu, saya puas hati sikit lah. Bukan, kadang kalau student kita takut student tidur kan, dia on tapi kamera dia tutup, so kita bercakap kan, dia diam je. Tapi saya tahu semua dalam dia memang tengah mendengar dengan tekun. Alright. Dekat situ ada 4 pilihan. Saya sebenarnya nak tahu apa tujuan anda menyertai sesi ini. Ya, sebab saya dimaklumkan oleh Ustaz Fahmi yang akan join webinar adalah basically kaki tangan di Unimel sendiri, termasuk para pensyarah dan juga staf pentadbiran, juga bakal pelajar di Unimel, ya, dan juga orang awam yang nak mengetahui lanjut pasal Apple lah, ya. Okay. So saya rasa ada 4 tujuan lain tu. Sama ada nak masuk universiti, saya nak sambung ke universiti tapi saya tak ada syarat biasa. Syarat tu maksudnya syarat nak masuk tu tak lepas. Okay. Ataupun saya sekarang ni tengah belajar tapi saya nak mencari cara macam mana saya nak pendekkan dia punya tempoh pengajian. Mungkin, ya.
Mungkin ada di antara peserta pada petang ini itulah dia punya tujuan. Ya, dan ada juga yang profesional berpengalaman, maksudnya orang yang bekerja dan berpengalaman, profesional lah basically dia kata, yang saya perlukan kelayakan akademik tanpa melalui kelas-kelas yang konvensional. Tak perlu masuk kelas, tak perlu ambil bukan, basically tak perlu masuk kelas lah, tak perlu masuk semester macam biasa. Saya dah 30 tahun kerja, saya nak dapat satu degree. So boleh tak saya guna pengalaman saya ni untuk saya dapatkan degree tu? Nanti kita cerita secara lanjut. Itu maksudnya yang C tu. Kalau tuan-puan bertujuan untuk C tu, nanti kita akan cerita tentang FLQ ya, sedikit. Dan juga basically saya rasa yang ujung tu lah, staf UNIMEL yang perlu memahami FL ni apa, untuk makluman diri sendiri ataupun juga untuk melihat peluang-peluang yang ada, ataupun basically untuk membantu calon pelajar UNIMEL sendiri ya. Sebab kita sedia maklum, kemasukan ke universiti sekarang ni sudah tidak, bukan kita kata tak tertakluk kepada syarat kemasukan biasa, yang tu memang masih ada lah ya, tapi dengan FL kita ada alternatif lain untuk pelajar masuk ke program akademik kita. Ya, saya rasa FL ni banyak sebenarnya kebaikan ya. Kalau di OEM sendiri saya nampak ramai pelajar yang tak boleh masuk degree sebelum ni, contoh, ataupun tak layak masuk ke master's degree ataupun PhD sendiri ya, peringkat kedoktoran, tak boleh masuk sebab tak ada kelayakan sebelum kan. Saya nak masuk master, sebab saya dah 40 tahun, takkan saya nak ambil bachelor degree, dia kata. Saya boleh-boleh nak master lah sebab position saya dekat company pun dah tinggi contoh, tapi saya tak ada diploma, saya tak ada bachelor degree, macam mana saya nak masuk master? So FL akan membenarkan yang itu ya, bukan membenarkan, maksudnya FL memberi peluang pada yang itu. Saya rasa this is one of the good things yang kalau staff akademik sendiri pun kena faham juga FL ni apa. Sebab bila kita berkomunikasi dengan public, bila dia tahu kita dekat universiti, kadang-kadang akan keluar soalan-soalan macam itu. Saya berminat lah dengan you punya program dekat UNIMEL ni, tapi saya tak boleh masuk sebab ada syarat umum yang asas kan. Macam mana saya nak join program tu? So this is the cerita lah, kita akan cerita dia punya melalui FL ni ya. Tapi perlu diingat, ada juga orang salah faham. Saya pernah jumpa jugalah orang yang salah faham, dia kata oh FL mudah, FL ni dia kata saya bolehlah dapat benda tu, dia kata kan, ikutlah apa yang dia nak kan, dia nak kredit ke, dia nak degree ke, dia nak masuk ke, dia kata mudah je ni nak masuk. Saya setuju setempat tu mudah tu, sebab dia bergantung pada apa yang kita faham tentang mudah lah kan. Tapi setengah orang ni nampak mudah tu macam boleh lah ni lepas, confirm lepas. Sebenarnya tidak ya. Sebab FL ni kalau saya rasa prinsip MQA memperkenalkan FL adalah untuk membuka peluang tu. Dia bukan jalan pintas, tapi dia sebenarnya satu alternatif yang dikawal selia oleh MQA sendiri. Satu yang bagus adalah FL dikawal selia oleh MQA, walaupun dilaksanakan di universiti, tapi dia masih lagi dikawal selia oleh MQA ya. FL maksudnya tak ada, bukan pengecualian tanpa apa-apa. Oh saya dah ada pengalaman kerja banyak, so bolehlah kecualikan saya kan daripada ni. Dia bukan itu. Walaupun nampak ke situ, tapi dia bukan itu. Dia boleh pengecualian tapi dengan penilaian. Kita nilai dulu baru kita boleh decide nak dikecualikan ke tidak ke kan. Ataupun FL ni bolehlah masuk automatik masuk universiti. Contoh, saya dah ada CJFLA, saya nak masuk universiti. Tidak seautomatik itulah ya. Nanti kita tengok kenapa tidak seautomatik itu. Ataupun paling best dia punya tanggapan, FL ni jalan mudah untuk mendapatkan degree. Ya, memang ada soalan macam itu. Oh, bila saya cerita pasal Apple, dia kata, oh bolehlah saya dapat degree tu saya pengalaman dah banyak, dia kata. Saya kata boleh, tapi kena nilai dululah kan. Walaupun pengalaman banyak, belum tentu lagi kita kita layak untuk mendapatkan degree yang itu, walaupun pengalaman banyak kan. Nanti kita cerita detail lagi kenapa macam tu. So Apple sebenarnya adalah apa? Apple sebenarnya adalah satu proses penilaian. Kalau untuk orang umum, bila ditanya saya Apple apa, saya kata Apple tu peluang untuk you. Kan, you nak sambung belajar, you nak dapat kredit, you nak dapat degree, itu peluang. Tapi pada kami di universiti,
Apple tu sebenarnya adalah satu bentuk penilaian secara formal untuk pembelajaran yang calon tu ada. Kan kita nak menilai dia punya pengalaman tu semua supaya kita boleh akui bahawa you punya pembelajaran daripada pengalaman yang bertahun-tahun tu yang you dah kuasai layak untuk sekian-sekian. Itu tugas kami di universiti lah. Saya rasa kebanyakan para akademik di UNIMEL pun akan realise benda tu. Untuk kita di universiti, kita menilai pembelajaran yang dimiliki oleh calon yang datang kepada kita untuk dinilai. That is Apple basically. Yeah? Tapi untuk calon, Apple tu sebenarnya peluang dia untuk achieve apa yang dia nak achieve lah. Yeah? Maksud saya pembelajaran daripada pengalaman tu kita dah tunjuk. Itu yang saya kata bukti tadi tu. Bukti, saya dah ada pembelajaran daripada pengalaman. 30 tahun saya kerja, inilah pembelajaran yang saya dah belajar daripada 30 tahun saya kerja. Saya boleh ini, saya boleh itu, saya mampu buat ini, saya memahami itu, saya ini. Kena bukti yang itu. Ya, itu maksud dia. Bukti tu dah mesti sahih, mesti relevan dengan bidang yang kita nak pergi tu, mesti cukup, dan juga kita akan nilai dengan adil. Daripada perspektif akademik, kita akan menilai benda tu semua dengan adil. Ya, supaya lebih fair untuk student lah. Alright, ada soalan tanya terus lah. Kadang saya ni cakap kejap pergi Melaka, kejap pergi Negeri Sembilan. So, kalau ada soalan tu tanya terus dia punya tu. Okay, Apple ada 5, saya dah sebut tadi. Apple 5 ni apa? Kita ada Apple A, kita ada Apple C, kita ada Apple Q. Saya ikut turutan daripada dia diperkenalkan oleh MQA lah. MQA memperkenalkan Apple A dulu. A ni apa? A ni adalah untuk akses. Perkataan A itu adalah akses. Akses kepada apa? Akses kepada program akademik di universiti. Akses kepada program akademik yang diakreditasi di universiti. Universiti yang dibenarkan oleh MQA. Okay, so itu A. So kalau kita nak masuk universiti, contoh dulu habis SPM tak boleh nak kerja. Tak boleh nak kerja, subhanallah. Tak boleh nak sama belajar terus because ada halangan. Saya jumpa ramai yang macam ini. Habis sekolah kena kerja dulu because ada halangan dia. So bila dah kerja lama, dah daripada bawah naik atas, lepas tu suddenly rasa macam it's time untuk saya untuk dapatkan saya punya kelayakan akademik. Kan kadang-kadang simple je dia punya tu, anak dapat degree, ayah yang dapat ilham, kena sambung degree jugalah. Kan dulu sekolah okey juga, tak pandai sangat dia kata. Tapi sebab ada kekangan lepas sekolah kena kerja, sekarang ni rasa macam it's time untuk dapatkan degree. Tapi tak ada syarat, tak melepasi syarat. Nak buat master tak ada bachelor degree. Nak buat bachelor degree tak ada STPM. Sebab habis STPM tu kerja. So itu kita panggil Apple A. Ya. Kita gunakan pembelajaran kita daripada pengalaman yang banyak tu untuk kita masuk ke program akademik di universiti melalui Apple A. Apple C yang kedua diperkenalkan oleh MQA adalah untuk kita, dalam bahasa mudahnya adalah untuk kita pendekkan tempoh pengajian di universiti. Okay, katakan contoh kita dah ada pengalaman, kita dah banyak belajar daripada pengalaman kerja kita tu, dan kita mohon untuk Apple A, lulus Apple A, dapat sijil Apple A, masuk ke universiti, contoh masuk ke UNIMEL lah. Bila masuk ke UNIMEL, kita ada pengalaman. So MQA buka laluan satu lagi adalah Apple C. Apple C maksudnya, why not you gunakan pengalaman yang ada yang sekian lama tu untuk dapatkan kredit bagi kursus-kursus yang tengah ambil. Kan, kita dah jadi student UNIMEL, kita dah ada pengalaman, so kita nak kredit tu. Itu melalui laluan Apple C. Nanti kita cerita detail lagi lah. Tapi basically mudahnya kita kata Apple C ni adalah untuk student tak perlu ambil kursus tu sebab dah belajar dah pun. Saya dah belajar 20 tahun saya kerja kat company, saya belajar yang ni lah. Contoh, walaupun tak 100%nya selari, tapi macam tu lah. Kita kata, kita dah pengarah pemasaran, saya dah kerja marketing dah 15 tahun, takkan nak kena ambil subjek pengenalan kepada pemasaran. Kan, untuk marketing manager nak kena ambil subjek pengenalan kepada pemasaran, dia nampak macam 15 tahun pengalaman, takkan tak tahu kot, macam gitu lebih kurang. So kita kata saya nak guna pengalaman, saya nak kredit tu, saya tak perlu ambil kursus tu sebab saya dah tahu, saya dah rasa saya dah tahu kemahiran yang perlu ada kat situ, so saya nak minta Apple C. Dapat Apple C,
dapat kredit, tak perlu ambil kursus tu, dia akan pendek dia punya tempoh pengajian lah. Itu Apple C. Apple Q, dia tulis 60 saat, ada lebih lah. Apple Q, saya ada 30 tahun pengalaman dalam perniagaan. Saya tak nak masuk FLA, walaupun boleh cuba untuk FLA, tapi tak nak masuk sebab tujuan saya adalah saya dah 30 tahun kerja, saya nak degree. Boleh tak pengalaman saya 30 tahun tu dinilai dan di hujungnya saya dapat degree? Boleh. Itulah Apple Q. Apple Q adalah kelayakan penuh. Maksudnya kita ada pengalaman 30 tahun dalam bidang itu, bidang pengurusan perniagaan ke bidang apalah kan, kita bawa ke universiti yang menawarkan Apple Q dan mereka akan nilai kita, nak tengok you dah capai tak dia punya kemahiran, knowledge, skill yang sepatutnya untuk program yang minta tu. Kalau lulus semua penilaian tu, dan universiti akan bagi kita degree tu lah. Itu Apple Q. Berbeza dengan A lah. A kita nak masuk, C kita dah masuk dan kita nak pendekkan tempoh pengajian, tapi Q kita masuk, dinilai dan dikelayak semua terus dapat degree. Tak masuk kelas, tak buat, tak dia penilaian terus. Ya, itu Q secara ringkas. Okay. Apple M, skrin sedang di-share. Oh, okay, alright. Sorry. Nampak skrin saya tu kan? Okay. Apple M, kita ada orang di luar sana yang dia tak nak masuk universiti dulu. Dia punya, bukan dia punya hobi, tapi dia punya ni adalah dia buat micro credential. I think you all tahu lah kan micro credential tu apa. Dia micro kelayakan. Kalau biasa nak faham micro credential ni, kita tengok Coursera. Dulu masa COVID dulu, saya rasa ramai orang yang masuk join kursus-kursus di Coursera. Sebab itu micro credential, sambil duduk kena kurung kat rumah tak tahu nak buat apa. Kita masuklah Coursera, kita buatlah kursus-kursus yang percuma tu. Saya rasa kerajaan pun melalui HRD kan, banyak juga buat kursus-kursus micro credential. Saya ingat masa zaman COVID memang ramai betul orang yang ambil micro credential sebab nak belajar sesuatu. Nak kerja tak boleh, so duduk rumah kita buat micro credential. Dan dia kumpul banyak batch, banyak digital punya sijil micro credential. So itu pun sebenarnya boleh digunakan untuk masuk ke universiti. Itu dipanggil sebagai laluan melalui FLM. Itu kalau untuk orang yang memang banyak kumpul micro credential punya sertifikat lah, digital batch tu. Kalau nak masuk, kita boleh masuk melalui FLM. Dia sama macam FLA juga, tapi gunakan micro credential nak masuk. Bukan gunakan kelayakan kerja, pengalaman kerja, tidak. Dia menggunakan batch daripada micro credential yang dia dah kumpul sekian banyak tu untuk masuk ke universiti. Ya. Dan satu lagi yang terbaru, FLS. FLS ni adalah lebih kurang macam FLQ. Maksudnya saya dah kerja lama, saya nak ke universiti nilai saya, kalau lulus dapat sebuah degree tu, ataupun dapat terus kelayakannya itu. Maksudnya lebih kurang sama. Cuma FLS dia cover program yang teknikal. Program-program TVET di peringkat diploma lanjutan, di peringkat sijil siswazah, itu nanti cerita detail lah. Tapi dia lebih kepada professional, probably bukan professional, kemahiran, skill. S tu skill, ya. Dia untuk orang yang skill based punya profession. Sebab tu dia lebih fokus kepada TVET punya program lah. Kalau Unimel ada TVET program, mungkin boleh melihat potensi untuk pergi kepada FLS tu, ya. Okay. So itu secara ringkasnya 5 Apple yang kita ada. Alright. Kata secara ringkas tapi bercerita banyak. Alright. Okay, okay. Ini yang saya mention tadi nah, tidak semua laluan Apple, walaupun kita kata kita ada 5 Apple, dia tak tersedia secara automatik. Ya, dia yang pertama adalah tertakluk kepada kelulusan MQA. Tidak semua universiti ada kelima-lima laluan Apple tu. Sebab setiap universiti yang nak offer kepada umum, Apple A, Apple C, Apple Q, Apple M, Apple S tadi tu perlu memohon dengan MQA dahulu. Bila MQA bagi kelulusan, baru universiti tu boleh offer kepada public lah. Contoh macam di OEM pun kita tak offer semua 5 tu. Kami cuma ada A, C dengan Q sahaja dahulu. M dengan S kita tak mohon lagi. So kami tak boleh nak offer. Nanti kalau ada student kata, cik saya dah kumpul micro credential banyak ni, saya nak masuk universiti, nak masuk kat universiti ni, kat universiti U lah. Tak boleh because kita tak dapat lesen lagi daripada MKA. Ya. So
Lab Apple tersedia di mana-mana pusat, di mana-mana universiti yang telah mendapat kelulusan daripada MKA 1. Yang kedua, program yang ditawarkan, ya. Tak semua program yang automatik ada benda tu, ya. Maksudnya contoh macam macam Apple Q kan, tak semua program. Saya kata ada 30 tahun pengalaman, datang kita nilai dapat degree tu, itu Apple Q, tapi tidak semua program ditawarkan. Nak tawarkan program tu kena mohon dengan MKA dulu, ya. Dan setiap Apple yang saya sebut 5 tadi tu, dia punya yuran, dia punya instrumen penilaian, dia punya tempoh berapa lama, dia punya perekodan tu semua tertakluk kepada universiti lah yang dah diberi kelulusan oleh MKA. Alright. Cuma dia peringkat universiti, saya pun selalu pesan kepada staf-staf di OEM sendiri, jangan cakap dengan calon boleh lulus ni, pasti lulus, insyaAllah lulus kan, mesti dapat, tak. Jangan pergi kepada pasti dapat, pasti lulus tu, ya. Sebab yang kita cakap dengan calon adalah you datang kepada kami, you bawa pengalaman, kita akan nilai dengan adil pengalaman tu. Kalau pengalaman tu bila dinilai memenuhi kelayakan, dan kita bagilah, sama ada kita bagi akses kepada program akademik, ataupun kita bagi kredit untuk student yang ada pengalaman, ataupun kita bagi degree macam FLQ tu, kita akan bagi berdasarkan penilaian yang kita dapat secara adil, ya. Alright, boleh nah? Itu mukadimah je, berapa minit mukadimah, setengah jam mukadimah. Alright, okay. Saya nak bagi detail kepada setiap setiap Apple, sorry. Ya, 5 tadi tu kita akan bagi detail sikit lah. Saya akan mulakan dengan perkenaan Apple A dahulu. Dan saya dimaklumkan dulu Ustaz Fahmi juga bahawa Unimel sekarang ni tengah kepada Apple A dan juga Apple C, insyaAllah. Ya, tapi saya fokus pada 2 ni lah yang besar. Tapi yang lain tu kita tengok juga. Ya, sebab kita kata mungkin ada peluang juga di situ. Okey. Ada salah nah? Clear nah? A, akses kepada apa? Akses kepada program pengajian. Program pengajian di mana? Program pengajian di universiti. Program pengajian yang dah diakreditasi di universiti. Okey, kita nak akses ke situ, kepada program itu. Okey. Ini untuk orang yang nak bersedia untuk belajar. Ya. Dia kena tahu tujuan tu. Sebab kadang-kadang student ni dia ada tujuan lain, tapi dia pergi ke lain. Tujuan dia kadang-kadang dia datang, dia kata dia nak buat macam ni. Mungkin dia tak ada maklumat ya. Saya pernah dapat beberapa kes dia mohon FLA. Bila kita tengok portfolio, kata hebat kan, calon ni hebat, dia punya portfolio pengalaman dia. Tapi sayang sebab dia nak akses kepada FLA. Tapi bila mungkin dia tak ada ilmu pasal Apple Q ke apa ke. So bila kita tengok portfolio, kita call, kita bagi tahu tuan punya pengalaman ni ekstensif dan nampak berkemahiran daripada bukti yang dibagi itulah. Kenapa nak mohon Apple A? Dia kata saya nak degree. Kata tuan faham kan, Apple A ni bila lulus akan masuk belajar macam biasa, sama macam orang lain lah. Sebab FLA tu cuma untuk masuk ke universiti saja. So bila dah masuk tu, tuan kena masuk macam lain lah. Masuk semester 1, masuk kelas, buat assignment, masuk exam, semua 2, 3, 4 sampai habis belajar baru dapat degree. Dia kata dia faham yang itu. Okay. Tapi bila kita sebut pasal Apple Q, dengan pengalaman yang tuan ada ni, yang kita rasa macam bagus, okey tak kalau kita offer kepada Apple Q? Kita ada program Apple Q dalam bidang ni, dan di ujungnya switch. Daripada itu mungkin because masa tu tak berpengetahuan tentang Q. Kita ada kes-kes yang macam itu jugalah. Okay. Tapi ada student yang dia walaupun dia berpengalaman luas, tapi memang dia nak masuk belajar macam orang lain juga. Dia kata saya memang ada experience, tapi saya memang purposely nak masuk belajar sebab saya nak merasai suasana belajar tu. Saya nak buat degree walaupun saya dah berumur, dah ni, orang lain semua muda-muda, tak apa, saya nak masuk kelas, saya nak buat assignment, saya nak rasa suasana belajar, saya nak belajar macam orang lain belajar. Okey sajalah. Tapi at least pilihan tu dibuat dengan knowledge, dengan pengetahuan tentang benda tu. Okay, so Apple A adalah akses kepada program pengajian. Bila kita dah akses, dapat masuk program pengajian, kita macam orang lain jugalah, sama macam student lain. Ya. Yeah. Okey, saya bagi contoh nah, Cik Hafiz. Cik Hafiz umur 37. Contoh, ini fiction je lah. Tak berkait dengan siapa-siapa, walaupun mungkin dalam ni ada nama Hafiz. Ya, tapi ini Cik Hafiz lain ni. Ini Cik Hafiz negeri Isketanggola. Okey. Umur 37 tahun.
penyelia operasi, 14 tahun pengalaman. Nak ambil ijazah sarjana muda pengurusan di Unimel contoh, kan, nak ambil degree, bachelor degree, walaupun umur 37, ini yang saya kata jenis orang yang tak apa, saya nak sambung belajar walaupun dalam kelas saya umur 20, saya 37, tak apa, saya okey, macam tu. Dia nak masuk degree, ijazah sarjana muda pengurusan, tapi dia tak ada diploma, tak ada STPM. Cik Hafiz ni lah. Kalau ikut syarat biasa, memang tak akan boleh masuk. Memang tak akan boleh masuk ijazah sarjana muda pengurusan. Sebab diploma tak ada, STPM tak ada. Bila kita tanya dia, Cik Hafiz ada apa? CJ sekolah, exam. Dia kata saya di SPM je. Sebab lepas SPM tu saya kerja terus. Because keluarga saya orang susah, saya kena kerja, tolong mak ayah, saya nak sulung, bla bla bla, semua tu lah. Which is banyak je saya jumpa kes macam gitu. Sangat banyak di Malaysia ni lah setakat ni. So saya nak ambil degree, saya tak naklah buat diploma. Because saya dah di level senior juga di company, saya dah berapa tahun kerja. So saya naklah degree, dia kata, sebab degree tu mungkin saya boleh naik lagi. Contoh, ya. Ini benda yang biasa berlaku. Kenapa nak buat degree? Sebab saya nak naik lagi. Saya nak move dalam company. Kalau tak, dia kata, bos saya cakap saya start dekat situ je lah. Sebabnya saya tak ada degree. Orang lain ada degree, so dia boleh naik ke depan. Saya tak boleh gerak, saya tak ada degree. Walaupun saya dah 14 tahun ada pengalaman. So, okay. Apa yang saya boleh buat? Kita kata, since Cik Hafiz dah 14 tahun ada pengalaman, dalam pengurusan, ya, kerja dulu dalam bidang pengurusan, buat penyeliaan, walaupun operation, tapi dia menyelia. So, berkaitlah dengan ijazah sarjana muda pengurusan tu. So, kita kata tak apa, kalau yang sesuai untuk Cik Hafiz adalah basically untuk FLA. Dan FLA ni ada tahap-tahap dia, nanti kita tengok. Ya, tapi untuk kes Cik Hafiz, FLA tahap 6. Tahap 6 tu apa? T6 tu sebenarnya merujuk kepada tahap ijazah sarjana muda, bachelor degree. So kita panggil FLA T6. Dia ada T lain juga, nanti kita tunjuk T lain lah. So Cik Hafiz kita sarankan ambil FLA, buat penilaian. Kalau lulus penilaian nanti dapat CJ FLA tu, boleh terus pergi ke Unimel, tanya Unimel, Cik Unimel, saya ada CJ FLA, boleh tak saya nak masuk dalam sarjana muda pengurusan dekat tempat you? Contoh macam tu. So Unimel sendiri pun kena tengok juga dalam senarai syarat kemasukan tu ada tak bagi tahu syarat kemasukan ke program ijazah sarjana muda pengurusan kena ada sekian atau lulus FLA tahap 6 MQA contoh. Kalau ada yang itu dan boleh. Universiti sendiri kena buka benda tu lah, kena buka. Atau kebanyakan universiti yang saya tahu menerima sijil FLA, ya, di Malaysia ni lah, kebanyakan universiti, tapi ada juga yang tidak menerima. So bila nak masuk tu, kalau contoh Cik Hafiz kan, contoh Cik Hafiz mendengar dalam ni kan, bila nak masuk universiti tu dah kena tahu dah nak masuk universiti mana, nak masuk program apa, sebelum pergi kepada FLA, supaya nanti kita boleh guna CJ FLA kita untuk masuk ke tempat yang kita nak masuk. Jangan nanti pergi kat universiti tu bawa CJ FLA, universiti tu kata tak boleh lah, kita orang tak terima FLA punya CJ untuk kemasukan, dan cerita lain lah. So kena tahu juga, tidak semua universiti, tapi kebanyakan yang saya tahu setakat ni, kebanyakan universiti menerima kemasukan menggunakan FLA. Dia dah ada sijil FLA MQA tu dibawa. So benda tu kira lebih kurang iktiraf, sama macam diploma, sama macam STPM lah, lebih kurang. Ya, walaupun dia tak betul-betul sama, tapi untuk kemasukan tu dia dah diiktiraf, dia dah di-recognize untuk masuk ke universiti. Boleh lah untuk FLA. Okay. Ini saya cerita tadi tu ada beberapa tahap. Ini kalau akademik saya rasa dah tahulah, because kita merujuk kepada Malaysian Qualification punya framework, MQF 2.0 oleh MQA. Kita punya framework qualification di Malaysia. Kita start dengan tahap 3. Tahap 3 sijil, dia naik ke diploma, daripada diploma kita naik diploma lanjutan, daripada diploma lanjutan kita naik sarjana muda, kita pergi sarjana, and then final atas sekali T8 tu kedoktoran lah, PhD ataupun doctorate. Itu kita punya skema kualifikasi oleh MQA untuk Malaysia. Okay? Dan FLA dia cover semua tu. Dia cover daripada 3, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, tahap 7, tahap 8. So katakan contoh saya nak masuk, saya tak ada SPM contoh. Ya, ada orang muda sekarang, saya tak ada SPM tapi saya nak buat sijil.
ataupun saya nak buat diploma biasa, kalau masuk biasa kena ada 3 kredit lebih kurang, ya. Tapi saya tak ada SPM. Lepas PT3, lepas PMR, lepas SRP dulu tu memang terus kerja. So gunakan laluan FLA untuk masuk ke diploma. Dia punya syarat itu je, 20 tahun umur. 19 tahun pada 20 tahun pada tahun memohon FLA itulah. Contoh macam Cik Hafiz tadi tu, dia dah umur 37 tahun, dah lebih lah, because syarat untuk tahap 6 bachelor degree 21 tahun pada tahun permohonan. So dari segi tahun dah lepas lah. Dan dia tak perlu ada kelaikan lain sebelum masuk. SPM tak ada pun tak apa, boleh masuk insyaAllah. Sebab MQA tak ada tetapkan syarat SPM untuk masuk kepada FLA tahap 6. Okay. Tapi kalau Cik Hafiz tadi kata, saya dah umur dah 37, saya rasa saya kena buat master lah. Macam contoh, saya nak ambil master tu T7, tahap dia T7. Tapi syarat master adalah umur minimum 30 tahun pada tahun permohonan. Kalau kita rujuk pada Cik Hafiz tadi, cukup lah umurnya kan, because dia dah 37. Tapi Cik Hafiz tak ada SPM, tak ada diploma kan. So kita kata tak ada STPM, tak ada diploma, kita tak galak, bukan tak galakkan lah, memang kita tak bagi. Cik Hafiz tak boleh buat sarjana dulu, Cik Hafiz kena buat sarjana muda dulu. Nanti dah dapat sarjana muda, baru boleh sambung ke sarjana secara normal. Tak perlu pakai appel lagi dah, because dah ada sarjana muda kan. Nanti Cik Hafiz dah habis 4 tahun belajar, boleh sambung sarjana terus. Ya, itu dia punya itulah, dia punya tahap. Okay. Cuma untuk tahap 7 sarjana dengan tahap 8 saja kita ada kelaikan tambahan selain pada syarat umum. Ya, untuk sarjana kena ada STPM atau diploma atau yang setara dengannya. Dan pada tahap kedoktoran kita kena ada bachelor degree dan kena ada 5 tahun pengalaman selepas tamat bachelor degree tu. Dia punya syarat macam tu. Bukan 5 tahun pengalaman daripada lepas sekolah, tak. Dia punya 5 tahun pengalaman selepas kita tamatkan sarjana muda yang itu. Maksudnya kalau macam tahun lepas baru habis bachelor degree nak buat kedoktoran, tak boleh. Because tak cukup 5 tahun pengalaman selepas menamatkan sarjana muda tadi tu. Alright, saya rasa ramai juga calon junior yang melalui FLA T8 ni untuk masukkan. Alhamdulillah rasa dah ada ramai yang lulus juga. Okay. Alright, macam mana dinilai? Kan, tadi saya cerita awal-awal, saya kata you ada pengalaman. Banyak pengalaman ni dah kumpul sekian lama ni. Kerja ke, hobi ke, keluarga ke, tak kisahlah. Sepanjang hidup ni mesti ada benda yang kita belajar kan. Ada benda yang kita kuasai, ada benda yang kita mahir, yang kita bawa benda tu. Katakan nak melalui FLA, datang ke pusat yang dibenarkan oleh MQA untuk run FLA, macam UM contohnya. So saya bawa pengalaman dan saya nak dinilai. So macam mana kita nilai untuk FLA? FLA dia tengok tahap. Ya. Kalau tahap 3 hingga tahap 6, dia punya penilaian adalah satu, yang pertama ujian aptitude. Yang kedua adalah kita kena lengkapkan portfolio, kena submit portfolio. Itu je dia punya penilaian. Kalau nak tanya ujian aptitude tu apa, ujian aptitude tu dia macam exam. Kalau tahap 3 hingga tahap 6 tu dia ada 40 soalan. 10 soalan berkenaan bahasa Malaysia, 10 soalan bahasa Inggeris, 10 soalan matematik dan 10 soalan pengetahuan am. Dia ada 40 soalan objektif MCQ. Itu untuk tahap 3, tahap 6 lah. Duduk dulu exam yang tu, nanti dia akan arrange untuk exam, duduk. Kalau lulus tu nak kira macam mana? Lulus tu separuh daripada tu. So maksudnya daripada 40 soalan, kalau betul 20 dan ke atas, lulus dah tu. Dia MCA dia memegang kepada 50% markah untuk lulus portfolio tu lah, ujian aptitude tu. Dah lulus ujian aptitude, kita akan semak portfolio pula. Portfolio tu yang kata kena ada bukti tadi tu, bukti yang kita dah belajar. So bila kita kata kita dah kerja dekat kilang ni sekian lama, okey, tunjuk apa bukti pembelajaran kita. Kita dah attend training, kita dah buat report, bagi tunjuk benda-benda macam itu, portfolio. Kalau lulus portfolio, dan dapatlah sijil FLA tu. Itu untuk 3 dengan 6. Tapi untuk masters, untuk sarjana, sama ada mod kerja khusus ataupun kerja campuran, mix mod lah ni, campuran tu. Mula-mula kena duduk ujian aptitude dulu. Soalan dia lagi bertambah lah, bukan 40 macam tadi tu. Soalan dia lagi bertambah, dah ada ujian bertulis juga. Bukan ABC saja, bukan MCQ saja, ada ujian bertulis. Lulus yang itu, kena submit portfolio. Dan bila submit portfolio, selepas tu kita akan buat interview. Dia akan ada sesi temu duga. Temu duga biasanya panel, 2 orang panel akan menemu duga kita lah. Basically dia nak tahu kenapa kita nak sama belajar,
pengalaman kita macam mana, benda macam itulah, kenapa pilih bidang yang itu. Kan dia nak tahu sebab FLA ni lebih kepada persediaan kita untuk masuk belajar. So dia akan fokus kepada yang itulah. Okay. Tapi dia pergi kat tahap 7 research dan juga tahap 8 kedoktoran. Dia akan ada portfolio, dia akan ada interview juga sama macam T7 tadi. Tapi dia tak ada ujian aptitude. Ya, ujian aptitude diganti dengan apa yang dipanggil sebagai research intent dan pembentangan. Sebab kita tahu kan untuk research, program-program research, contoh macam sarjana ataupun PhD, dia akan buat research. So calon tu sendiri kena penunjukkan yang dia dah berpengetahuan sedikit tentang research. Kan contoh nak sambung PhD ni. Kan saya nak sambung PhD dekat Unimel contoh. So selain pada nak buktikan pengalaman kerja kita tu yang berapa lama tu dan kita buat portfolio, kita lulus semua-dua, kita juga kena buat pembentangan. Pembentangan apa? Pembentangan berkenaan dengan you nak masuk buat PhD kan? Nak buat topik apa? Kita nak tahu yang itu. Oh, saya nak buat topik sekian-sekian. Okey. Agak-agak nak buat kat mana ni? Oh, saya nak buat dekat Unimel. Dah ada tak bersembang dengan siapa-siapa calon supervisor? Bakal calon lah. Calon bakal supervisor. Tak semestinya dia akan jadi supervisor kita. So kita approach lah beberapa orang kat Unimel yang kita kenal, kata, doktor saya nak buat PhD tapi saya nak masuk guna FLA. Kan FLA dah benarkan masuk melalui inilah apel untuk masuk PhD sebab saya tak ada master. Saya ada bachelor degree je. Okay. So saya nak buat research topik sekian-sekian, bincang dengan bakal penyelia tu di Unimel, ya. Kalau tahap 3 dengan 6 dengan 7 tadi tu di FLA, MQA tak nak tahu you nak belajar kat mana lepas tu. Tak perlu nak bagi tahu pun. Okay. Tahap 3 sampai tahap 7 kerja kursus campuran tu, kita tak perlu nak bagi tahu MQA kita nak sambung belajar kat mana. Yang tu kita boleh decide kemudian. Tapi untuk tahap 8, masa mohon dengan MKA sendiri pun dah siap-siap kena bagi tahu nanti saya nak sambung di universiti mana, bidang apa. Itu kena bagi tahu siap-siap. So untuk calon yang memang merancang untuk melalui FLA tahap kedoktoran, kena decide dulu universiti mana dan program PhD apa. Topik pun dah kena ada basically. Walaupun di ujung nanti bila kita jadi student betul-betul topik berubah tak apa. Tapi at least bila masa buat pembentangan research intent tu, panel nak tengok itu. Panel nak tengok you ada idea tak research ni apa sebenarnya. Okay? Sebab saya pernah juga melalui experience tengok calon di melalui pembentangan. Ada calon yang tak faham sangat pun research tu apa. Kan saya nak buat PhD tapi bila dia menjawab soalan tu kita penilai panel tengok macam dia ni nak buat PhD tapi research pun dia tak tahu sangat. Kan bila kita tanya metodologi kajian dia kata dia sebutlah macam-macam tapi sebenarnya tak merujuk kepada metodologi kajian. So untuk calon T8 because this is PhD level, kena bersedia dari segi itulah. At least kena ada tajuk kajian, dah berbincang dengan bakal supervisor, dah tahu sikit-sikit pasal nak buat research, metodologi apa, skopnya apa dia punya objektif kajian, literature review tu apa, nak buat macam mana, nak baca yang mana, benda macam tu. Dia nak kena tahu. So nak dapatkan data nanti because PhD ni kena ada data kan. Nak buat macam mana, nak buat survey ke, nak interview ke, ataupun banyaklah dia punya kaedah kan. Nak pakai kaedah mix method ke, tak kisah kan. Tapi kena tahu benda tu sebab panel akan nak tengok. Kalau dia tengok calon tu macam nak sambung PhD tapi tak ada ilmu pasal yang ni, macam mana nak sambung PhD. So kena tunjuk kepada panel masa pembentangan tu nanti because dia pembentangan tu nanti kena bercerita dengan panel. Kita bukan nak kata macam mesti fix ni, solid ni, topik semua kena solid ni, semua tak. Dia lebih kepada nak tengok ada tak knowledge tu sikit sebelum masuk belajar PhD tu. At least kena ada sikit ilmu. PhD ni sebenarnya ini, kena buat macam ni, nak buat ni kena ada tahu benda-benda macam ni. Ini flow dia, nak buat ni start dengan mana dulu, problem statement dulu, ataupun nak tengok literature review dulu, literature review bidang apa kan, sekarang ni orang bercerita pasal apa kan? Sebab nanti kalau kita bagi topik yang
benda tu dah lama dah settle kan. Kita bercerita macam kita nampak ada masalah sekian, lepas tu kita nak dibuat kajian untuk PhD. Sekali panel kata benda tu dah banyak dah orang settle kan, dah banyak modal lah, dah banyak benda dah kan. So maksudnya kita tak baca lah benda tu. So dia kena get ready sikit untuk T8. Yang lain tu saya rasa tak ada isu sangat, cuma research intern dengan pembentangan sajalah. Okay. Alright. Okay. So macam saya kata tadi, lulus FLA tak semestinya automatik masuk universiti yang kita nak pergi, bergantung kepada universiti. Ya. Lepas lulus FLA nanti MQA akan keluarkan sijil MQA akan post ke rumah kita sijil FLA tu. Dia bukan melalui universiti, MQA yang kontrol. Dia punya nombor siri semua tu dikontrol oleh MQA. So MQA akan bagi sijil FLA dan kita akan mohon bawa kepada universiti, Unimel, ini sijil FLA, saya nak masuk ke program sekian-sekian. Kalau Unimel kata okey, kita terima kemasukan kepada program sekian menggunakan FLA dan bolehlah masuk. Tapi kalau universiti kata tak boleh lah. Kita kena pergi universiti lain pula untuk yang tu. Right? Dan untuk program-program, sebab saya nampak tadi Puan Zahira tunjuk program di Unimel, saya nampak ada sarjana muda kaunseling. Lepas tu saya nampak ada sarjana muda sains kejururawatan. Setahu saya dua program itu adalah program yang di bawah kawal selia oleh badan profesional. Dia ada board of dia punya ni lah, board of professional. Kita ada lembaga jururawat, kita ada lembaga kaunselor kan. Yang itu untuk FLA kena mohon dengan dia orang dululah. Ini untuk Unimel lah. Kena mohon kalau nak offer FLA di peringkat Unimel, kena mohon dengan board of professional tu benarkan atau tidak kita terima student melalui FLA untuk program yang ini. Sebab program-program tu masih di bawah kawal selia board of professional tu, professional body tu. Okay. Alright. So satu lagi saya punya ni adalah untuk FLA, kalau calon rasa nak mohon, minta mohon awal. Sebab FLA ni kadang-kadang makan masa juga. Kalau di bajet nak masuk semester September, bulan 4, bulan 5 tu patutnya dah mohon dah untuk FLA, sebab proses dia kan lalui proses kan, kena buat ujian aptitude, kena buat portfolio, saya makan semua tu, tapi dapat result dia akan makan masa juga. Kalau ikut timeline MQA dalam 6 bulan, tapi ada universiti yang run PPA, yang run FLA ni dia kadang cepat je, ada 2 bulan, 3 bulan bergantung pada progres. Tapi mohon awal kalau kita memang target nak masuk September, kena mohon awal. Jangan kata nak masuk Unimel bulan 9, bulan 8 baru nak mohon FLA. Itu tak sempat lah sebab proses tu. Ya. Okey, ada soalan? Clear? Okey. Hopefully clear lah. Ada soalan Tak ada. Kalau ada nak tanya terus sebelum kita pergi kepada C. Tak ada nah? Okey, alright. Kalau tak ada kita pergi kepada C. Encik Rohaizal, tanya ni. Kalau masa dulu kan cikgu dia hanya diploma saja. Okey. Kemudian dia dah berkhidmat lama, lebih kurang 15 tahun, 20 tahun. Okay. Kemudian dia nak sambung terus kepada master. Okey. So dia boleh, tapi dia kalau lulus kalau misalnya dia mendapat masuk ke master dia tu habis, so dari segi penjawatan tu ada masalah ke? Okey. Thank you tuan. Soalannya sangat baik tu. Soalan sangat baik. Sebab tu kalau kita terima potential student yang macam gitu, kena pada saya, kalau di macam kami di OUM, saya selalu bagi tahu dia orang, you kena faham tujuan dia dulu. Kenapa nak sambung ni? Kalau dia kata contoh tadi cikgu sekolah ada diploma je, nak sambung master sebabnya dah lama kerja, dah umur pun dah tinggi, saya nak sambung master. Sebab kadang-kadang true story, dia akan kata master ni nampak lagi grand daripada degree kan, dia macam tinggi sikit, up sikit lah. Kalau degree ni macam macam budak-budak je kan. Ada, ini real story. So kita tanya, habis tu kalau dah siap master, nak buat apa dengan master tu? Then baru keluar cerita, saya nak mohon kenaikan pangkat contoh. Dan kita kena probe dia balik, kenaikan pangkat di mana? Di sekolah. Okey, kalau di sekolah, puan dah semak tak dengan KPM, syarat untuk kenaikan pangkat memerlukan apa? Adakah mereka iktiraf sarjana tu untuk kenaikan pangkat ataupun dia ada requirement lain? Yang tu kita kena minta calon cek sendiri. Ataupun kalau kita boleh cek, kita cek jugalah. Kena tengok syarat KPM untuk kenaikan pangkat cikgu
nak kena ada apa? Kalau dia kata master degree dia ambil kira untuk kenaikan pangkat, then okey, tak ada isu. Tapi kalau KPM kata untuk naik pangkat jadi cikgu siswazah, macam mana pun kena ada bachelor degree. So kita kena advise student tu, kita sarankan jangan, tak perlu ambil master, ambil bachelor degree, sebab puan memang nak naik pangkat kan. Nak naik pangkat, syarat KPM kata kena ada bachelor degree. So kita suggest buat bachelor degree. Tapi kalau kes dia tadi tu, dia dah ada diploma, so tak perlu pakai apel lah untuk masuk ke ni, because bachelor degree boleh masuk melalui diploma terus kan. Tapi yang penting tadi tu, kenapa saya kata bagus soalan tu, because kadang-kadang kita terlepas pandang tujuan student nak masuk. Kadang-kadang student nak masuk tahun 1, tahun 2 baru dia realise. Dia kata, wah alamak, saya dah check dah, tak boleh, saya dah tahun 2 dah ni. Kan nak habis dah, ada 2-3 semester lagi nak habis master. Sebenarnya majikan saya tak iktiraf, bukan tak iktiraf, dia kata macam mana naik pangkat kena ada bachelor. You ada master ke, you ada PhD ke, syarat bachelor tu dah wujud kat situ. So kena ada bachelor, kalau tak boleh naik pangkat. Contoh, yang tu kena clarify dulu. Minta calon kena clarify, especially yang kerja swasta lah kadang-kadang. Swasta ni, tapi tak, swasta ni kadang dia agak lenient sikit dia punya pengiktirafan tu. Tapi menjawab ya soalan Tuan Zaimi. Menjawab, cuma tambah kalau dia dia masuk degree, kemudian dia apel C, maksudnya untuk beberapa subjek tu boleh kan? Okey. Kalau Cik Zahimi merujuk betul kepada pendidikan yang di bawah KPM, kami di OUM pun kita tak bagi apel C. Untuk pelajar-pelajar yang ambil pendidikan ni, sebab kita risau bila nak naik pangkat nanti dia tengok transkrip, dia mungkin rasa kenapa you tak ambil kursus ni, kenapa tak ada grade, because kita kata FLC, mungkin dia tak recognize FLC tu. Sebab dia nak student belajar juga subjek tu. Dia tak nak FLC walaupun student dah ada ni. Kita risau yang itu. Sebenarnya saya dah minta pemilik program tu, program director tu berhubungan dengan kementerian. Tapi katanya ada 2-3 jawapan berbeza. Ada pegawai kata okey, ada pegawai kata tak okey. Saya kata kalau macam itu kita pegang tak okey sajalah. Takut nanti kesian student. Dia dah mau FLC, dia dah lulus, hujung-hujung nanti bila nak minta masuk jadi cikgu siswazah, sekali panel sana kata ni FLC ni kita tak diterima ni. Macam gitu, takut jadi macam gitu. Sebenarnya tak ada isu, because semuanya MQA punya program pun diiktiraf pun sebenarnya, tapi dari segi itulah takut ada requirement tertentu di tempat tertentu. Yang tu minta student check balik sebelum dia mohon yang itulah. Tapi kalau setakat di swasta saya tak ada isu. Setakat ni saya tak nampak isu lagi lah di swasta. Okey, faham. Terima kasih. Okey, clear lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Cik Razak, saya nak tanyalah sebab kita di Unimel ni ada kadang-kadang tu kita terima permohonan background dia adalah macam electrical engineering, kadang-kadang bidang teknikal dalam degree dia lah, and then bila kita tengok dia nak apply untuk PhD pengajian Islam kadang-kadang kan. Tapi pengalaman kerja dia adalah macam kerja NGO berkaitan dengan agama ni lah, NGO agama kadang-kadang tu. Jadi macam mana dia punya probability tu untuk kan sebab kadang-kadang Islam dia ada basic technical semua yang dia kena belajar kan, tapi okey ke macam mana? Nak tanya tu lah. Okey, dia macam ni. Kalau ikut MQA, thank you Ustaz soalan tu. Kalau ikut MQA kan, syarat untuk kedoktoran FLA tahap 8 dia mesti ada bachelor degree dan mesti ada pengalaman selepas tu. Tapi dia tak ada bagi tahu bachelor degree mesti dalam bidang yang nak sambung PhD. Tidak. Contoh nak sambung PhD dalam PhD pendidikan Islam contoh. Tapi bachelor degree dalam engineering. Dia tak ada syarat mesti tally yang itu. Okey. Itu alhamdulillah dilonggar sikit dekat situ, sebab kita pun sedia maklum ada orang memang dia bukan nak jadi lecturer. Kan dia memang engineer tapi dia nak buat PhD dalam pendidikan Islam, dalam pengajian Islam, which is minat dia lah. Okay. Cuma sebab kita ada portfolio, dan portfolio bukti-bukti dalam bidang tu kena tunjuk.
semasa dalam bidang. Sebab dia dekat tahap 8 ni, yang benda pertama dinilai adalah portfolio dan kita interview. Lepas tu baru pergi di session 10 presentation tu lah. So masa portfolio tu, salah seorang panel daripada 2 tu dia akan melihat kepada calon ni nak buat PhD pengajian Islam. Tapi dia akan cari dalam portfolio tu kat mana pengajian Islam tu ada. Sebab dia nak at least kita ada basis, kita ada basic, ada pembelajaran berlaku untuk bidang yang itu. Dia tak nak kalau saya di panel lah biasanya nak buat PhD pengajian Islam tapi tengok portfolio tak ada satu pun pasal pengajian Islam, dan macam mana dia punya basis ilmu tu nak ke situ, macam tu lebih kurang. Walaupun dia akan clarify nanti masa interview, tapi kena ada lah benda-benda tu. At least kena, walaupun bidang engineering tapi kena ada juga pengalaman ataupun knowledge ataupun whatever lah yang berkaitan dengan bidang yang kita nak buat. Paling-paling kena adalah sikit. Tapi sikit banyak tu bergantung pada panel jugalah. Boleh start? Boleh. Maksudnya depends on panel lah kan, macam mana dia nak nilai. Yes. Walaupun depends on panel, tapi dalam katakan nak tu mesti ada. Saya AJK Masjid ke Nazim Masjid dah 10 tahun ke, saya selalu mengikuti kuliah agama ke, kena tunjuk proof kuliah agama tu. Kan, kalau kita kata kita kuliah agama dekat masjid tak boleh nak proof, dan ceritakan apa pengalaman kita melalui kuliah agama 10 tahun tu. Saya belajar dengan ustaz ni bagi nama pun tak apa, dalam kita punya penulisan portfolio tu saya belajar tentang ni, tentang tu. Saya nampak ada bidang, ada benda yang kita boleh ni, anything yang relate dengan tu. Tak payah cerita pasal engineering sangat lah. Kalau kata case yang background tadi tu, boleh cerita dari segi engineering juga. Sebab untuk FLA kita bukan tengok yang itu saja, kita tengok juga dia punya cognitive skill, dia punya personal skill, dia punya leadership, dia punya professionalism. Yang tu boleh ditunjuk dekat engineering tadi. Tapi dalam bidang untuk PhD tu kena tunjuk juga. Yang itu pun ada pemberat dia jugalah. Baik, terima kasih. Okey, sama-sama Ustaz. Okey nah, kita bagi C sikit. Dua ni yang penting saya rasa, A dengan C. Okey. So alright. FLC apa? FLC untuk student kita. Student di universiti kita. Dia bukan orang luar yang datang, dia untuk student. Selalunya student yang untuk FLC ni selalunya orang yang masuk melalui FLA. Tapi tidak semestinya juga. Kita ada je dalam kes di OUM student yang masuk melalui laluan biasa, maksudnya dia buat bachelor degree, dia masuk guna STPM ataupun diploma, dia tak perlu bayar FLA. So dia masuk, bila dia belajar, tapi sebab dia kata saya ada pengalaman kan, saya duduk dekat safety and health OSH, saya dah kerja OSH dah bertahun-tahun, saya pun ambil bachelor of OSH, occupational safety and health lah. So bila dia tengok senarai kursus, dia kata ni saya dah tahu ni kan, ni saya dah tahu benda lah. Saya pun tak tahu sangat kursus dia orang sebab saya bukan bidang tu, tapi dia kata saya dah tahu. So dia minta kredit, dia minta FLC, mohon FLC walaupun dia tak masuk melalui FLA. Tapi kebanyakan calon FLA memang dia dah masuk dengan pengalaman. So bila dia ambil program tu, dia akan minta FLC. Sebab tu kita selalunya kalau masa awal-awal calon berkomunikasi dengan kita, selalunya kita akan tanya Dik dulu cerita dia. Saya nak masuk belajar, kenapa pilih bidang ni? Sebab kita nak tune dia punya pathway tu. Sama ada boleh tak, dia boleh masuk, pengalaman dah ada, okey dah pengalaman ada, bidang yang sama, ambillah program ni. Sebab nanti bila ambil program tu, you boleh mohon FLC, boleh pendekkan tempoh pengajian. Sebab you dah ada pengalaman, you dah ada ilmu tu semua. Subjek-subjek ni agaknya you dah tahu. So ambil program ni. Kita galakkan macam gitu. Sebab kadang-kadang calon ni dia tak nampak pada dia, nampak kalau ditanya kadang tu, kita tanya nak bachelor degree, nak belajar apa, dia akan tanya macam degree apa paling senang. Itu biasa keluar daripada prospek kan, saya nak degree paling senang. Saya kata jangan tengok degree paling senang, kalau boleh kita tengok degree yang membantu kita di hadapan. Sama ada dia boleh meningkatkan career ke, dia boleh menambah ilmu ke, ataupun berguna untuk masa depan. Then baru kita pilih. Bukan because of kawan kita ambil bachelor tu, kita nak ambil bachelor tu, tidak. Because ini tengok career path kita. Kalau orang muda lah,
Kan kalau dah memang pencen, kita tak sebutlah pasal career growth tu because dia dah pencen contoh. Tapi kena faham dia punya ni. Biar dia nampak clear dia punya pathway daripada ni dia start sampai dia habis nanti ke mana dia nak pergi. Sebab kadang-kadang rugi orang yang memang ni pun ada case duduk dalam bidang OSH tapi tiba-tiba rasa saya tak nak buat lah, saya nak tahu something new. Saya buat bachelor communication contoh. Tapi bila masuk bachelor communication tak banyaklah kredit dia boleh ambil masa FLC because pengalaman dia tak tally dengan communication punya ni. So tengok calon punya tu. Tapi basically FLC ni adalah untuk dapatkan kredit bagi kursus yang ada dalam program yang dia tengah ambil tu menggunakan FLC punya kaedah. Contoh macam ni lah. Kan kita tunjuk Puan Farah ni dia tengah belajar ijazah sarjana muda pengurusan dekat UNIMEL contoh. Ya. Dah ada 10 tahun walaupun ambil bachelor degree pengurusan dia sebenarnya bekerja pada masa sama dia bekerja ataupun pernah bekerja sebelum tu kan dia kata saya tengok ada satu subjek ni tajuk digital marketing dekat UNIMEL. Saya ini fiction je lah, kalau tak ada subjek tu tak adalah, tapi kita assumekan ada. Dia kata saya tengok dekat senarai structured program saya ni ada satu semester saya kena ambil digital marketing. Dia kata saya dah buat digital marketing dekat company tu 10 tahun dah saya buat digital marketing kan, saya yang handle. So kita kata perlu ke dia nak ambil kursus tu? Sebab kalau dia ambil kursus tu macam ada duplication of learning dah tu. Dia dah secara industrinya dia dah tahu. Mungkin ada certain principle yang dia tak tahu, teori mungkin dia tak tahu, tapi secara industrinya dia dah mahir pemasaran digital tu. Kan? So kita kata boleh juga cuba mohon nanti Puan Farah tengok dekat CLO kursus tu. Kita bahasa ada 3 atau 4 CLO. Cuba tengok CLO 1. Puan Farah rasa CLO 1 ni ada tak pembelajaran tentang benda ni? Kalau dia kata ada, saya boleh proof. Tengok CLO 2 pula, CLO 3 pula. Kalau dia kata semua CLO ni saya dah tahu dah benda tu, saya boleh proof. Sama ada saya ada bukti ataupun saya boleh menjawab soalan yang you nak tanya tentang CLO yang ini. So kalau dia kata okey tu, dan kita suggest dia masuk FLC. Kalau macam tu kita kata puan mohonlah FLC untuk kursus pemasaran digital. So kita nilai nanti. Dia ada 2 bentuk penilaian, nanti kita tengok. Dia lulus yang tu, okeylah, dapatlah kredit. Tak perlu dia ambil subjek tu. Dia boleh pergi ke subjek lain yang ke depan. So itu kita kata dia dah shorten dia punya tempoh pengajian tu melalui FLC. Ya. Tapi itu kita bercerita pasal satu subjek je. MQA membenarkan sampai 60% daripada total kredit untuk program tu. Kalau 120 kredit untuk bachelor degree, dia boleh dapat 60%. Basically banyak juga tu. Hampir separuh daripada dia punya program pengajian dia boleh dapat kredit secara FLC. Which is memang banyak jimat dia punya tempoh pengajian. Tapi itulah kalau dia lulus. Kalau dia tak lulus tak adalah kena ambil kursus tu macam cara biasa lah. Okay. So kalau student kita dah masuk, macam kami di OUM, apa kita buat, bila student baru masuk, masa orientasi tu kita dah bercerita tentang FLC. Kita suruh dia rujuk, okay, this is your structure program, you tengok structure program you dah kerja kan, cuba tengok subjek-subjek tu, agak-agak nama-nama subjek tu you ada tak pengalaman dalam bidang tu. Dia pun shortlist. Bila dia shortlist semua tu, okay, kita kata daripada sebagian shortlist ni, cuba tengok dia punya CLO setiap program, kita bagilah access. Dia tengok CLO, subjek ni, CLO ni saya tak achieve, saya tak ada pembelajaran, so tak take out. So identify mana subjek, then mohonlah. Bila dah mohon tu, kena duduk ujian lah, sama ada buat portfolio ataupun ujian cabaran. Kan? Kalau kata, kenapa portfolio? Okay, student untuk FLC, student boleh pilih. Dia kata, saya nak buat portfolio lah sebab saya ada banyak evidence. Saya ada kat office tu banyak bukti-bukti saya. Kan, saya boleh letak dalam portfolio tu. Okay, fine. Go ahead. Buat portfolio. So, nanti kita akan nilai you punya bukti ni semua berdasarkan 3 CLO khusus tu. Dan 3 CLO tu mesti lulus. Mesti lulus 3, tak boleh salah 1, 2 je lulus, 1 fail, tak boleh. Kena 3 tu mesti lepas, lulus maksud saya kat sini adalah kita akan bagi markah, satu CLO kita bagi 100 contohnya, kita bagi 100, dia kena lulus 50 dan ke atas. Dia dapat markah 51 pun dia dah lulus. Untuk CLO 1, CLO 2 pun sama, CLO 3 pun sama, tapi ketiga-tiga mesti lulus, baru kita kata okay, you lulus FLC untuk kursus yang ini. Itu tengok portfolio. Tapi kalau student kata saya belajar ni, saya tahu benda-benda ni, tapi saya tak boleh nak proof secara evident, secara ni. Sebabnya rumah saya kena banjir, dokumen saya, CJ saya semua hancur, hilang. Ataupun terbakar ke apa, saya tak boleh dapat. Tapi saya ada pengalaman tu, saya boleh cerita.
So kita kata since Cik ataupun Farah tak ada tu, kita buat ujian cabaran lah. Ujian cabaran, kita akan bertanya soalan tentang subjek itu untuk tiga-tiga CLO tu, dan dia bercerita lah apa pengalaman dia, ataupun kita bagi senario case study ke dalam keadaan macam ni macam mana. Jadi dia menilai CLO tu. So kalau daripada jawapan yang dia bagi tu dapat 50 dan ke atas, markah dia lulus lah itu. Dia ada dua bentuk. Dia ada dua bentuk dia punya tu. So dia ni kita nilai, okey, kita bagi kredit. So dia dapat kredit tu, nanti dalam transkrip dia akan keluar lah. Subjek ni pemataran digital dapat transfer kredit melalui FLC. So tak kira, tak ada point, tak ada grade lah, tak ada CGPA lah semua itu. Itu. Tapi tujuan FLC adalah itu. Sebab kita tak nak ada duplication of learning. You dah belajar dekat industri, tiba-tiba masuk universiti belajar lagi benda yang sama. Mungkin ada orang nak macam tu. Memang ada. Saya ada je start calon yang bagus, student kita yang bagus. Kita tahu dia bagus. Kita tengok portfolio, kita tahu dia bagus. Tapi dia kata saya tak nak lah mohon FLC. Saya kata kenapa? Dia kata saya nak masuk kursus tu, saya nak belajar. Walaupun saya dah berkemahiran, tapi saya rasa ada je benda-benda yang saya boleh belajar daripada kursus tu. Okay, fine. Masuklah kursus, tak mesti FLC. Tapi dia tahu FLC tu ada dan dia memang memilih tak nak mohon. Tapi kebanyakan student yang bila kita cerita masa orientasi pasal FLC ni, memang ramai yang akan mohon. Sebab dia nampak dia punya pengalaman, dia boleh map dengan kursus, dengan CLO, dan dia mohon. Lulus tak lulus tu tengok dia lah kan. Tapi dia mencuba untuk yang itu. Okay, so ini adalah FLC. Sekejap saya baca soalan daripada Tuan Muhammad Zaini. Waalaikumsalam. Guru sekitar 17 tahun mengajar dan memiliki ijazah sarjana muda serta berniat menyambung FLA T8. Apakah yang diperlukan dalam portfolio kami semasa permohonan kelak, boleh terangkan sedikit? Okey. Alright, okey. Saya jawab dulu lah Tuan Zaini punya soalan. Guru dah 17 tahun, ada degree. Okey. Bila ada degree tu dah 17 tahun, saya assume ada juga 5 tahun pengalaman selepas dapat degree tu lah. Okey. Dalam tu. So nak sambung kepada T8. Dalam portfolio, okey. Untuk FLA, portfolio kita pecah pada 3 basically. Dia ada tiga section. Section pertama adalah kita kena bagi bukti pembelajaran kita secara formal. Formal tu maksudnya kita ada SPM, kita ada bachelor degree, yang kita ada kelulusan yang diiktiraf. Apa saja kelulusan yang diiktiraf kita masuk ke dalam tu. Kita ceritalah. Okay, saya buat diploma time ni, kita buat SPM time ni, STPM time ni, bachelor degree time ni, universiti mana, bidang apa, semua-semua kita cerita. Itu pembelajaran formal. Itu sangat straightforward, kita boleh isi. Yang kedua adalah pembelajaran secara informal, secara tak rasmi. Yang tadi formal, yang ni informal, tak rasmi. Tak rasmi ni adalah pembelajaran kita dapat daripada pengalaman kita dalam kerja. Basically dalam kerja lah. Katakan kita kerja dari cikgu, apa yang kita belajar sepanjang kita jadi cikgu. Kena tunjuk dalam benda tu. Kena tunjuk dalam tu. Kalau kita ada rancangan mengajar semua tu, kena tunjuk aktiviti. Gambar kalau ada kata saya terlibat dengan student punya apalah, gambar ke, report ke, apa ke, tunjuk kat dalam tu. Ini dalam kerja, dalam kerja. Itu section yang kedua. Tapi kalau bukti yang kita nak tunjuk tu selari dengan PhD yang kita nak sambung, lagi cantik. So dia tak perlu banyak sangat sebab dia dah boleh map semua tu. PhD bidang ni pendidikan, yang calon ni pun cikgu, bila tunjuk bahagian pengalaman kerja tu cerita pasal pendidikan dan lagi cantik. Tapi yang lain-lain tu boleh masuk jugalah. Itu bahagian B, section kedua, pembelajaran secara tidak formal. Section ketiga, pembelajaran secara non-formal. Non-formal ni bukan formal, dalam bahasa Melayu dia pengalaman bukan formal, pelajaran bukan formal. Yang ini lebih kepada training, lebih kepada training lah basically. Kita belajar tapi secara training. Bukan dalam kerja tapi training. Sama ada kita pergi berkursus kat luar ke, berkursus masa bekerja pun boleh kursus kat luar. Kita ada sijil, kita bagi tahu kita kursus, saya kursus ni 5 hari, kursus apa-apalah. So kita kena tunjuk dalam section yang ketiga tu. Cuma yang paling, dia tiga-tiga ni strong sebenarnya dia punya bukti. Dan tiga-tiga ni pun dinilai. Setiap satu ni dinilai. Formal dia dinilai, informal pun dinilai, non-formal pun dinilai. Tapi kalau bukti-bukti tu menjurus kepada PhD, kita lagi cantik. Tapi yang lain pun kena tunjuk juga. Sebab macam saya kata tadi, untuk FLA kita bukan menilai pengetahuan bidang tu saja. Yang tu kita nak tengok juga.
Tapi kita tengok juga calon ni ada cognitive skill tak? Cognitive skill tu nak tengok kat mana? Kita selalunya akan tengok dekat kalau dia ada formal, kita tengok lah SPM, kita tengok SPM. CGSPM kita tengok. Kalau dia ambil subjek sains, dia dapat berapa, sains matematik dia berapa. Yang itu kita penilai selalu aku boleh nampak, oh dia ada kognitif kat sini. Kalau dia kata matematik dia dapat C3 kredit masa SPM, oh dah ada kognitif kat situ. Kognitif kan, faham Lepas tu personal skill, dia nampak personal skill. Leadership, dia nampak leadership. Kalau dekat sekolah tu jadi ketua panitia apa-apa ke, itu leadership lah tu. Yang tu kena letak dekat bahagian informal. Kita kena tunjuk dia ada 5 kluster kemahiran. Saya tak letak dalam slide, tapi 5 kluster kemahiran tu kita kena ada semua tu. Dia ada entrepreneurship, kita ada tak ada kemahiran entrepreneurship, bukannya meniaga tapi macam itulah entrepreneur. Dia ada 5 yang tu. Cuma untuk T8 saya sarankan bukti kita kena menunjuk juga kita menjurus kepada PhD yang kita nak ambil. Kalau macam tadi Ustaz Fahmi tanya kan, nak ambil PhD Islamic Study tapi kerja engineering. So yang engineering pun kena tunjuk juga, tapi taklah perlu banyak. Cuma yang kena masukkan juga elemen yang saya ada ilmu, saya ada knowledge sedikit tentang Islamic Study. Sebab tu saya nak buat sambung PhD Islamic Study. Boleh Tuan Zaini Rasanya menjawab lah kot sedikit dia punya tu. Okay, alright, kita sambung scene lah sikit lagi. Okay, Alhamdulillah. Okay, cerita pasal bukti lah. Bukti dia ada bukti lemah dan bukti kuat. Saya tengok setakat pengalaman saya, kebanyakan student dia bukan dia tak ada bukti kuat, tapi dia tak perasan dan dia mungkin rasa macam tak perlulah macam tu. So apa yang dia bagi yang tu lah bukti lemah tu. Dia bagi surat lantikan, dia bagi CJ kehadiran khusus, lepas tu dia bagilah senarai tugas dia. Yang itu kita kategorikan sebagai bukti yang tak strong. Boleh masuk, tak ada masalah, boleh masuk. Sebab bukti ni dia ada 3 level. Dia ada bukti yang strong, bukti yang komplement kepada yang tu, ataupun bukti yang bukti yang tak strong tapi dia membantu. Tapi yang kita nak adalah bukti yang strong, itulah bukti kuat. Contoh macam hasil kerja kita tunjuk hasil kerja. Kalau macam cikgu tadi kata ada rancangan pengajaran tu, tunjuk rancangan pengajaran kita. Scan pun tak apa, kalau nak hantar online lah. Kalau nak hantar secara fizikal, photostat lah. Ini hasil kerja kita kan, rancangan mengajar. Lepas tu kita record video kita mengajar. Kalau nak tunjuk benda tu, record video sekejap pun tak apa, tak sampai 10 minit. Ini saya mengajar dalam kelas sekian-sekian. Tunjuk, letak kat Google Drive ke, letak link tu, bagi biar penilai tengok. Oh, ini cara dia mengajar. Daripada mengajar tu pun dia boleh tengok, oh ini ada leadership ni, oh ini profesional ni, dia profesional dalam mengajar. Dia boleh nampak benda-benda tu. Daripada satu bukti pun boleh tunjuk banyak benda pasal diri kita. Cuma kena pilih strong punya evidence. Sebab tu kita kata bukti yang nak bagi tak perlu banyak pun sebenarnya, tapi bukti yang strong. Kalau macam calon kan, kadang-kadang dia bagi ini surat lantik, dia bagi job offer letter kan, kita faham lah job offer letter, okay, dia ditawarkan jawatan sekian-sekian di company, kadang-kadang gaji pun dia tak tutup, dia tak ni, tapi tak kisahlah yang tu. Cuma kadang-kadang dia tanya, so what kan, saya tahu you dilantik, contohlah dalam hati dia kan, bila dia tengok dia kata, then apa, saya tahulah you lantik jadi ni, tapi apa yang you belajar daripada kerja tu, dia nak tengok yang itu kan. Kalau you dilantik sebagai penyelia projek, tunjuklah apa yang you buat masa penyelia projek tu, tunjuklah report ke, minit mesyuarat ke, apalah kan. Ataupun kalau tak ada sangat, minta bos buat satu surat recommendation yang pasal diri kita kan. Oh, dia staff ni sangat bagus, dia sangat berkaliber, dia cepat buat keputusan, dia mudah berurusan dengan semua staff dia bos je cerita macam tu. Itu lagi strong daripada bawa surat offer letter. Contoh saya cerita yang tu, boleh nak tunjuk bukti tu je lah, bukti lemah, bukti kuat tu. Yang ni penting untuk FLC lah basically. FLA pun kalau boleh kita suggest student bagi bukti-bukti yang kuat, yang kita rasa bila panel tengok bukti tu dia boleh nampak kita kat mana, kita punya kemahiran kita kat mana. Ini penting. Untuk FLQ lagi penting lah bukti yang kuat ni. Kadang-kadang student bagi dia suka pergi training sampai 3-40 saja training dia bagi. Ada yang siap bagi slide PowerPoint dalam training lagi. Kita pun macam, ya Allah, macam thesis dia print kan, sijil dengan
slide daripada training dia bagi. Kita pun tanya dia balik, so apa yang you belajar pada sini? Kadang-kadang sebab CJ ada tu, CJ ada je, kadang tak masuk pun kan. Pergi training 2 hari, masuk pagi je, petang tak ada hilang. Lepas tu dapat sijil. So what? Kita punya panel penilai lah punya ni. So apa yang you belajar daripada training tu? Itu yang kita nak tahu kan. Kalau you bagi slide pun, ini slide you dapat daripada penceramah, tahulah ini topik yang you belajar, tapi apa yang you belajar sebenarnya daripada training yang penceramah yang itu? Macam tu lebih kurang. Macam saya selalu bagi tahu dengan staff kat office, pergi training, make sure belajar betul-betul. Sebab apa yang you belajar tu, itu yang kita nak tahu, bukan you pergi training ke tidak. Apa yang you belajar daripada training tu kita nak tahu kan. Kalau balik training nanti bos tanya belajar apa, entahlah kan. Pergi training seminggu, keluar office, keluar kawasan, duduk hotel, balik-balik belajar apa, belajar ni. Lepas tu boleh praktis tak kan. Yang itu kita nak tengok sebenarnya, bukti kita praktis. So saya dah belajar, saya praktis, saya buat ni, saya buat tu, hasil daripada pembelajaran begitu khusus. Itu yang Apple biasanya yang itu kita kata strong kan. You belajar pasal accounting, you buatlah pasal accounting, pasal balik. Mungkin walaupun bukan dalam accounting, tapi buat something pasal tu lah. Okay, alright. FLC ada sempadan yang jelas, maksudnya untuk pelajar yang berdaftar saja universiti, kursus yang sesuai, tak semua kursus sesuai untuk FLC lah. Walaupun sebab tu MQA kata 60% dia boleh minta melalui FLC, sebab 40 lagi tu kursus, mungkin kursus yang tidak sesuai untuk FLC. Dia ada kategori dia lah. Saya nanti dia ada beberapa jenis kursus yang tak sesuai. Ya, memang di mana-mana universiti pun akan ada kursus. Kadang-kadang kita panggil pensyarah, kita cerita pasal FLC pun semua, dia kata kursus saya tak boleh FLC, susah kan. Saya rasa tak sesuai untuk FLC, so kita kata tak sesuai lah untuk FLC, tak boleh macam itu ya. CLO kena lulus semua, yang lain-lain tu dia putuskan oleh institusi lah, dia punya ni. Alright, saya rasa cuma macam saya cerita tadi, staff untuk warga Unimel ni kena bantu calon, sebab pengalaman di OUM pun sama. Calon kita kadang-kadang dia ada pengalaman, cuma mungkin dia tak tahu macam mana dia nak cari pengalaman yang strong, ataupun mungkin dia tak tahu macam mana dia nak menceritakan pengalaman tu dalam kita punya portfolio, borang-borang semua tu lah. So kita kena guide dia khusus mana yang sesuai. Kita tengok dia punya pengalaman, cerita, dan kita decide untuk khusus program ni, iuran pengalaman ni, saya saja ambil kursus-kursus ni. Tapi tengok baliklah CLO semua tu kan, selari tak dengan pengalaman yang itu. Contoh macam kursus kadang kursus tu bukan dia kerja OSH, tapi dia contoh macam dia kena ambil matematik contoh tapi dia walaupun dalam kerja dia tak buat matematik, tapi dia buat benda lain pula kan. Dia kata saya sebenarnya cikgu tuition, saya memang kerja dalam safety, tapi malam-malam saya mengajar tuition sebab saya dulu best student yang matematik kat sekolah kan. Subjek saya semua A, matematik, so saya mengajar tuition. So tunjuklah kan, itu cerita dari sisi lain pula lah. Kena tunjuk juga dia macam tu. Dia mungkin boleh ambil subjek matematik FLC walaupun dia kerja OSH, sebab dia ada yang tu, dia tunjuk kemahiran yang tu pula. So tak semestinya kita katakan mesti tu, as long as dia ada, sama ada pengalaman tu dia ambil daripada mana, kita tak kisah, tapi dia ada pengalaman, dia belajar daripada pengalaman tu. Itu yang kita nak. So bukti kena ada lah. Saya buat tuition, ini result student saya, tuition saya. Ini record saya buat tuition, saya mengajar berapa jam, ini contoh-contoh modul yang saya guna untuk mengajar, benda macam tu. Kalau untuk ambil kursus untuk matematik lah contoh, ya, bukti cukup ke tak. Dan kita selalunya kena suggest kat student, saya rasa you better go with portfolio, ataupun saya rasa pergi ujian cabaran lah kan, sebab you punya dokumen ni macam tak berapa strong untuk ni, so kita pergi ujian cabaran. Ujian cabaran you kena ambil test lah, you kena jawab. Kalau you betul ada pengalaman daripada bidang tu, mesti you boleh jawab. Macam itu lebih kurang ya. Itu peranan staff, itu yang kita buat dekat sini lah. Awal-awal dulu memang student pun tak berapa faham, kita pun tak berapa clear, dan adalah yang student tak mohon because of benda tu, tapi dalam lama kita nampak tu dan kita boleh advise student secara betul dia punya tu. Alright, FLC kita tak nilai jawatan tugas kerja dia, kita menilai apa yang dia belajar daripada pengalaman yang dia ada tu. Sebab kita nak map dengan tu, dengan CLO kita. Kalau dia map betul dengan CLO kita, dan kita kata you tak payah ambil lah kursus saya because you dah match semua CLO, you dah ada semua, then you pergi kursus lain pula, so skip lah kursus saya tu, macam tu. So pendek lah dia punya tempoh. Alright,
Q saya cerita sikit. Tadi saya kata dah cerita kot Q ni. Q kita untuk orang yang berpengalaman luas. Ya. Macam ni lah Cik Rahman umur 48 tahun, dah 20 tahun jadi pengurus kanan dekat organisasi. Dia tahu pasal operation company, dia tahu pasal finance, dia tahu pasal teamwork, pasal everything lah. Dia pun bos, ada staff-staff bawah, contoh macam tu. So dia datang kat kita, dia kata, saya dah ada ni semua, saya nak MBA. Saya tak nak masuk kelas, saya nak MBA. Kan kita kata boleh, Cik Rahman boleh datang bawa pengalaman tu semua, kita akan nilai. Ya, macam mana kita nilai? Dia nilai ni lah. Mula-mula kita buat saringankan diri dulu, kita bagi seorang penasihat kat dia. Kita akan lantik seorang penasihat, kita bagi kat Cik Rahman, okey duduk dengan penasihat tu, cuba korek balik pengalaman yang dah belajar tu. Sepanjang 22 tahun pengalaman, tunjuk. Kan, kalau hujung-hujungnya penasihat kata, dia ni strong. Kan, untuk MBA dia strong ni, dia punya pengalaman ni bagus, dia boleh ni semua. So, kita pun kata, okay, proceed. Ambil lah FLQ, berdaftarlah jadi student FLQ, buat portfolio dulu. Kan, bangunkan portfolio, tunjukkan bukti semua, lulus portfolio, kita akan turun padang. Maksudnya penilai akan pergi kepada tempat kerja calon tu lah. Macam kes tadi tu, Cik Rahman tu, kita akan pergi office dia. Cik Rahman, kita nak pergi satu hari kat office Cik Rahman, kita nak nilai Cik Rahman secara live. So Cik Rahman kena buat task-task yang menunjukkan kerja Cik Rahman, buat meeting ke, buat presentation ke, buat apalah. Kan, buatlah apa, tunjuk kat kita orang, Cik Rahman ada skill-skill yang kita nak tengok ni semua. So dia akan plan, kita pergi satu hari kita nilai. Lulus penilaian tu dia akan duduk test. Test ni biasa test bertulis lah ataupun interview. Lulus test yang ni, dia akan ambil satu kursus. Kursus ni biasanya project final lah. Kat universiti selalunya kursus last kali tu kita buat project final. Dia ambil kursus ni, lulus kursus ni, dapatlah degree kat dia. Benda ni dia ni. Kenapa ramai orang yang nak pergi ke sini? Because dia tak ada jangka masa. Kan, ada student dapat MBA 10 bulan dapat MBA. Kan, kalau ambil biasa nak ambil master business admin MBA tu 2 tahun, dia dalam masa 10 bulan dia boleh dapat MBA. Dia tak masuk kelas, dia tak apa. Dia buat go through ni, proses ni je. Tahu-tahu dia Convo. Kan, kita kata baru je register student, tengok-tengok dah Convo dah masuk dah muka dia, naik dah terpetas. Sebab ini dia lulus semua ni dalam masa yang cepat. Yang ni dia boleh buat sebulan, yang ni dia buat sebulan, yang ni dia buat 2 bulan, yang ni 4 bulan, total semua 10 bulan dapat degree. Itu yang dia nak. Untuk orang macam ini bolehlah dia buat benda tu. Dengan syarat lulus. Tapi dia punya syarat kemasukan dahsyat jugalah. Kan, kalau untuk buat bachelor degree kena 15 tahun pengalaman dalam bidang. Kalau nak buat master kena 20 tahun pengalaman dalam bidang. Sebab kita nak orang yang memang berpengalaman betul. Bukan orang yang acah-acah rasa dia berpengalaman, tidak. Kita nak orang yang memang betul berpengalaman. Kalau 5 tahun kerja tu tiba-tiba datang nak ambil PQ, kita tak bagilah because kita kata tak cukup lagi pengalaman tu. Kalau nak ambil doctorate 25 tahun pengalaman. Memang ramai pun yang masuk benda ni. Okay, ini PLQ. Saya cerita sikit je. Ya, PLQ penilaian dia berbeza sikit lah dengan FLA, FLC tadi tu. Itu PLQ. Right. FLM macam saya cerita tadi, micro credential. Macam Puan Aina ni kan dengan COVID dia ambil micro credential je. Dia orang ambil. Tapi micro credential untuk FLM ni adalah micro credential yang dibuat oleh universiti. Contoh Unimel buat micro credential. Dia ada satu program yang popular, sarjana muda pengurusan, popular program tu. So apa Unimel buat? Dia buat micro credential daripada kursus. Daripada kursus dia ambil satu kursus, dia pecah jadi 3 kursus, sub kursus. Kursus micro credential. Lepas tu dia offer lah kat public. Contoh Unimel offer kat public 3 kursus tu, 3 micro credential untuk satu kursus peringkat degree contohlah, ataupun peringkat master. So orang kat luar ni ambil lah kursus ni. Dia ambil, dia kumpul batch, dia ambil, dia kumpul batch. Sampai dia kumpul banyak-banyak, dia ambil daripada Unimel je. Dia tak ambil dari tempat lain. Because dia kata saya nak masuk Unimel nanti. Dia ada strategi dia. So dia kumpul cukup 50%. Bachelor of sarjana muda pengurusan 120 jam kredit. Puan Aina kata saya dah buat micro credential daripada Unimel ni, dah 60 kredit saya dah dapat. Saya bukan student pun, tapi saya kumpul, saya belajar. Saya tengok, saya belajar ni. So ujung-ujung saya kata saya nak masuk Unimel lah, dia cakap. Aina kata saya nak masuk Unimel lah. Tapi saya tak ada syarat asas, saya tak boleh masuk, saya tak ada diploma, saya tak ada STPM. Tapi saya ada micro credential yang saya ambil daripada Unimel. Micro credential saya pun dipecahkan daripada program sarjana muda pengurusan ni secara pecah kecil. Ya, saya ambil dalam komplit semua, saya dah cukup 50%, saya nak masuk. Sekarang saya nak masuk belajar. Okay, so kita pun buat penilaian, dia kena buat portfolio semua. Kalau kita tengok batch dia semua
apa batch micro credential itu match dengan program kita, which is sepatutnya match lah because dia ambil daripada micro credential kita Unimail punya. So bila kita map semua cukup, kita enroll lah dia masuk. Okay, Puan Aina, Cik Aina boleh masuk. Kita dah lulus, you dah lulus portfolio FLM ni. Nanti MQA akan bagi sijil FLM kat dia. Dia datang, dia masuk. Dan bila dia datang, dia masuk, kita dah tahu dah 50% kredit tu dia dah complete melalui micro credential. So terus kita bagi kredit 60 kredit tu kat dia. Dia masuk je tu dapat 60 kredit. Dia baca daripada micro credential dia tadi. So dia bukan masuk tahun 1 lah. Dia akan masuk tahun 3 terus because dia dah skip separuh daripada kredit tu. So dia akan terus jump. Daftar je. Kita bagi kredit 60 kredit tu because daripada micro credential dia dah lengkapkan, terus jump pergi tahun 3. Lepas tu boleh complete kursus secara biasa. Itu FLM. Ini untuk orang yang memang dia tak nak belajar masuk universiti macam biasa, dia nak buat sikit-sikit. Dia balik kerja, dia buat micro credential 1 seminggu, 2 bulan dia habis, dia buat lagi, dia kumpul sampai banyak, baru dia rasa ready, boleh masuk. Okay, dia punya maksimum boleh pergi sampai 100%. Maksudnya dia buat semua tu, dia datang kat Unimail, saya dah bawa ni 120 kredit ni saya dah kumpul dalam dia punya program tu. Saya buat secara micro credential, saya buat sikit-sikit. So dia bagi kita masuk, terus bagi degree. Sebab dah lengkap 120 kredit semua dekat situ. Ini satu cara lagi platform untuk ni lah. Ni dia punya ni. Okay, dia ada syarat-syarat dia lah. Tapi basically the micro credential daripada kita lah basically. Okay. Yang S ni saya, sebab kita tak buat dekat OUM, tapi kalau nak tahu S ni lebih kepada khusus, kemahiran khusus. Dan S ni cuma cover ni je 5, 6 dengan 7 diploma lanjutan untuk program-program peringkat ni je. Master tak ada. Dia ada untuk diploma pasukan siswaza je. Dia tak ada master sebab master tu dah cover dekat ni. Dia dah cover dekat Q. Okay, kalau tengok, saya tunjuk ni. Dia FLS ni lebih kurang FLQ. Cuma dia punya program berbeza. MQF untuk FLQ yang untuk program cover program akademik yang semua tu lah 3-8. Tapi FLS dia cover tahap 5, 6, 7 tapi bukan yang akademik yang penuh macam kita tadi tu. Dia lebih kepada TVET punya kursus lah, kemahiran praktikal. Yang ni kita pun tak buat lagi, yang kita tak buat lagi. Saya pun tak tahu sangat banyak pasal ni. Tapi yang pemahaman asas macam tu lah. Dia lebih kurang macam FLQ. Cuma dia FLQ tu lebih kepada akademik lah. Yang ni lebih kepada skill. So dia lebih kepada skill betul. Okey, ada soalan? Dah habis masa dah sebenarnya pun. Saya tak nak buat quiz lah. Nanti panjang pula dia punya cerita. Nanti saya skip lah quiz ni. Saya ingat ada masa tadi kita buat quiz. Tapi tak apa. Okey. Kejap. Alright. Untuk bakal pelajar. Siapa yang nak sama belajar, saya assume nak masuk Unimail lah. Okay, kena tahu tujuan dia dulu. Kena pasti dulu program kita nak masuk. Kita nak masuk melalui laluan apa? A ke? A tahap berapa? Ataupun nanti kita dah masuk nak pakai level C ke? Kan? Ataupun apa? Kena tahu dia punya itulah. Lepas tu semak dia punya syarat-syarat asas. Kalau rasa macam nak buat FLA tahap 8, nak masuk buat PhD dekat Unimail, so kena start kumpul bukti lah. Bukti-bukti yang kita rasa strong untuk kita kumpul dia punya tu. Nanti berhubung dengan Unimail lah untuk tengok apa dia punya ni, pembayarannya buat macam mana, cara nak melengkapkan macam mana, mungkin Unimail boleh bantu ke apa ke dari segi tu. Tapi dah at least dah faham bentuk bukti tu, saya rasa dah okey. Sebab kita punya kandidat datang ke OUM pun kita cerita dia pasal calon bukti-bukti ni, dan dia boleh nampak dan dia tahulah apa nak buat. Dan dia cari mana-mana yang relevan, dia bagi tunjuk kat kita, dia kata okey ni bukti-bukti yang relevan. Okay. Untuk Unimail punya, ini untuk staff Unimail lah. Kena tahu, saya selalu stress kat staff dekat OUM, ada student yang nak masuk, kenal pasti dulu apa keperluan dia sebenarnya. Kan, kalau memang betul dia untuk kita, dan alhamdulillah lah. Tapi kadang-kadang apa yang dia nak tu bukan untuk kita. Kan, dia nak buat bidang yang kita tak ada. So kita tak apa, kita cerita ni dia pergi universiti sana lah. Sana ada program yang you nak, cuba ke sana. Contoh lebih kurang. Saya rasa tak tahu, itu prinsip saya lah. Be fair to them lah. Be fair dengan kita, be fair untuk calon juga. Sebab calon ni kadang-kadang dia datang tak ada knowledge sangat pun. Dia cuma datang bagi tahu, saya nak sama belajar bidang apa, bidang yang mudah. Kan, saya nak ada degree je, saya nak bidang mudah. Kadang dia tak nampak, so kita kena korek-korek cerita dia, nak tahu apa keperluan sebenar supaya kita boleh nasihat yang betul. Kan, kadang-kadang dia tak tahu pasal C, dia tahu pasal A, masuk-masuk, tapi C tak tahu. Rugilah dia sebab dia tak boleh nak pendekkan tempoh pengajian. So kita cerita pasal C kat dia, at least dia tahu dan dia buat pilihan. Daripada dia katalah
Kan macam student kami ada juga yang tahun 3, tahun 4, dia kata lah, kenapa tak cerita dengan saya pasal C? Kalau saya tahu ada C ni, dah lama saya habis belajar. Kan? Tapi saya tak tahu pada C. Salah dia jugalah sebab dia tak membaca. Tapi itulah, kan? So jangan janjikan kelulusan, kita kata kita akan nilai. Kalau lulus, insyaAllah lulus boleh lah. Tapi tak semestinya terus lulus. Dia kena tu. So kena bantu calon nak identify bukti mana yang kuat yang kita boleh masukkan untuk semua apel yang kita minta tu lah. Okay? Alright, saya rasa itu saja dulu kot. Kalau, okay. Pengalaman, back. Ini last lah ni. Pengalaman memang bernilai bila kita bawa kepada apel, asalkan pengalaman tu boleh buktikan, kita boleh selaraskan dengan, selaras tu maksudnya kita align dengan apa yang kita nak tengok dan kita boleh nilai dengan adil. Sama ada untuk A, untuk C, untuk Q, untuk M, untuk S. Saya rasa itu saja. Ada soalan? Ada soalan, saya buka. Basically kita dah cover apa yang sepatutnya. Dah jawabkan 4 soalan tadi kan? Apa yang soalan 4 yang kita kata kita nak jawab tu? Hopefully dah menjawab lah. Ada soalan, saya buka kalau nak tanya apa-apa. Sebelum saya serah balik kepada Puan Nur Zahirah. Okey ke? Faham ke? Boleh nak? Okey, Alhamdulillah. Okay, thank you. Siapa yang bagi thumb tu, terima kasih. Bukan saya suka dapat thumb tu, saya okey. Pada saya bila bagi kan macam gini, okey lah tu. Dia faham lah tu. Nak pastikan fahamnya sebab tu je lah. Alright. Ada soalan? Saya buka lagi sebelum saya serah. Kalau tak ada, saya serah kepada Puan Zahirah. Assalamualaikum Tuan. Alhamdulillah. Minta maaf ganggu saya Mizal. Boleh. Saya nak tanya sikit berkenaan apel. Okey. Macam kita di email, insyaAllah kita akan bangunkan beberapa kursus ataupun CJ asas dan CJ profesional. Okey. Jadi CJ profesional ni ada yang menjadi prasyarat untuk program-program kita yang ada dekat email lah. Okey. Jadi soalan saya, CJ yang menjadi prasyarat ini dia termasuk bawah apel C ataupun apel Q, Tuan? Okey. Satu CJ professional tu accredited ke tidak? Dia kena tahu yang tu. CJ profesional tersebut tidak accredited. Okey, terima kasih. Bila tidak, dia macam ni. Kalau Ustaz boleh recall balik yang 3 saya cerita tadi tu, kita ada pembelajaran formal, pembelajaran tidak formal dengan pembelajaran yang bukan formal. Jadi 3. Kalau sijil yang kita dapat, sijil tu tidak berakreditasi, dia tak masuk bawah formal tu nah. Dia tak masuk bawah pembelajaran formal, dia pergi kepada pembelajaran bukan formal. Contoh macam sijil training tadi itulah. Dia akan masuk kat bawah kategori yang itu. Kenapa nak kena faham yang ni? Because FLA dia tak ada isu sangat. FLA dia tengok 3-3. FLC, benda penting yang saya lupa nak sebut tadi, FLC dia tak tengok pembelajaran formal. Tutup terus pembelajaran formal. Dia akan tengok informal, tidak formal dengan bukan formal je. Informal dengan non formal. So kalau CJ tu tadi masuk bawah FLC, dia boleh masuk kat situ lah. Cuma perspektif lainnya adalah calon nak masuk ke program sekian kena ada sijil yang ni. So yang tu dia different story dah lah. Maksudnya katakan sijil PLA kami terima, boleh masuk tapi kena di complementary dengan sijil yang ini, sijil profesional yang ini. So itu universiti kena buat decisional yang tu. Tapi kalau soalan tadi adalah sama adakah sijil tu boleh diambil pakai sebagai bukti, boleh. Di bawah masuk di dalam pembelajaran bukan formal. Sama macam kita attend training. Dan FLC pun memang boleh pakai untuk tu. Okey, terima kasih Tuan. Menjawab lah. Hopefully menjawab lah. Okey. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada, saya serah dekat Puan Zahirah balik. Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Rohaizak atas perkongsian yang sangat jelas dan bermanfaat. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung webinar. Pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Rohaizak atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna serta kepada semua peserta atas penyertaan dan kerjasama sepanjang sesi berlangsung. Sebelum meninggalkan webinar ini, mohon semua peserta memastikan borang kehadiran dan borang maklum balas telah dilengkapkan melalui pautan yang diberikan. Dengan ini berakhirlah webinar strategi pembelajaran berkesan pada petang ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Encik Rohaizak. Terima kasih. Sama-sama tuan. Terima kasih Encik Rohaizak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.